Sudah, ni bilik pertama. Okey. Ada dua katil. Ada kipas dan juga aircon. Okey. Agak luas dia punya bilik. Sudah ada bagi extra bedsheet. Okey, comforter. Okey, ada iron board, iron. Okey. Not bad. Untuk bilik pertama. Ada dua katil single. Okay. Ni untuk orang lelaki ke, tak kisahlah. Ya, boleh tengah-tengah pun boleh tidur. Tentang toto kan. Dan ni kawasan dapur dia. Okay. So bagi saya kelengkapan yang cukup. Kita ada kowe juga. Okey, air kowe ada. So cuaca fridge pun ada. Dan lengkap juga. Dan pinggan, cawan semua ada. Setiap kabinet ni ada isi dia. Okey. Oh, ni tak ada. Siap ada garam, minyak lagi. Okey lah. Okey. Yep. Lengkap. Tak payah bawa apa-apa. Memang dia dah bagi garfu, pisau, semua ada. Okey. Okey, kuali pun ada, periuk belanga. Semua cukup. Okey. Ni kawasan lane parking. Seorang tamu. Okey, kita pergi ke bilik dulu, bilik air dulu. Okey, bilik air. Bilik air luar. Air yang luas dan bersih. Okay. Ni bilik air kedua. Bilik kedua. So ni master bedroom. Dia ada toilet lah juga dalam ni. Okay. Semua ada water heater. Dua-dua ada water heater. Ni bilik air dalam master bedroom. Okay. Okay, dari bilik ni actually kita boleh tengok view ni. Okay, ni daripada dalam bilik. Okay. Situ Loswell Hotel. Kita dah duduk situ kemarin. Dan ni Loswell Theme Park, water park lah. Okay, kita tengok kawasan view daripada balkoni. Okay, ni balkoni dia. Balkoni. Oh, dari sini boleh tengok view theme park. So hari ni theme park tutup hari Selasa. Yang ada buat maintenance lah. So nak healing sambil tengok bukit tu memang cun lah dari sini. Memang not bad lah. Okay. So nak bagi tahu juga. Okay, sebelum kita stop. Okay, kita tengok tu kawasan keseluruhan rumah dia. Okay. TV ni ada Netflix So ada dia Android TV. So boleh lah layan Netflix. Kalau apa,
Very boring kan. Okay, itu saja. Thank you.